Okey, selalu korang beli blueberry kan, dapat yang masam-masam kan. Mari saya nak bagi tip macam mana tip pemilihan dia. Sebelum tu save dulu video ni, takut hilang. Okey, jom saya tunjuk saya buat macam mana. Okey, kita letakkan blueberry yang kita beli tadi. Kita masukkan dalam bekas air. Gitu saya awak. Awak tengok tu, dia gelewak duduk dalam tu. Okey, lepas tu awak tengok hok mana terapung tu masam, hok mana jatuh tu dia manis. Sebab apa saya awak tak percaya awak try. Okey, saya try satu yang terapung ni saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh dah ni agak masam. Okey, yang bawah sekali saya try yang bawah sekali. Dalamnya. Okey. Saya try bismillah. Betul manis. Sebabnya apa tau? Kat bawah ni dia berat sebab dia manis. Okey? Nak tips lagi? Follow Cik Mek.